tu. Ya. Diorang tu ada agreement. Semua govern by the agreement. So, tanya dengan you punya panel lawyer, kan? Panel lawyer you boleh advise macam mana cara kalau Tuan, kita ada 25 firman guaman dengan kita. Persatuan Pengguna Malaysia pun ada dengan Persatuan Peguam Malaysia pun ada dengan kita. Kita dah rujuk. Sekarang ni kita datang, tuan, kita dah rujuk dengan lawyer kita. Sekarang ni kereta nama owner. Owner boleh datang, ambil kunci dan boleh bawa balik kereta, mudah. Sebab dalam sales and purchase agreement dekat bank pun memang nama owner, bukan nama auto AGR. Okey, kalau you nak saman dia orang macam ni, kalau you nak saman dia orang dengan agreement yang dia orang buat dengan you saman. Tak ada masalah. Continue. Kita bersedia. Cuma sekarang ni hari ni owner datang nak ambil kereta je. Okey? Kalau you boleh ambil kereta daripada dia orang, masalah sekarang bukan saya lagi yang jadi you lepas sangat lah? Bukan tidak lepas sangat. Kalau you tanya panel lawyer you, kalau company tu dah diambil alih oleh director orang lain apa semua, company dia separate legal entity. Dia diuruskan oleh director yang baru. Saya memang tak ada hak. Oh, tak ada hak lah. Okey, tu dia kata dia tak ada hak sekarang ni. You tanya lawyer you. Okey. Sekarang macam ni, kalau you tak ada hak, okeylah. Mudah je macam ni. Syarikat ni memang atas nama owner baru. Okey, Datuk dengan Datuk Seri apa nama? Ya, yang hanya boleh buat kamu insurance. Okey, sekarang macam ni. Nama kereta, nama owner. Jadi sekarang kan mudah je. Sekarang ni kalau loan buat atas nama syarikat, jadi syarikat bolehlah ada hak dekat situ. Faham tak? Kalau kereta 1,500 biji ni nama syarikat, bolehlah katakan. Okey. Sebab tu sekarang ni hak syarikat adalah berasal kepada perjanjian. Perjanjian. Apabila ada pelanggaran perjanjian, kalau you all berpendapat ada pelanggaran perjanjian, you all kena dapatkan order daripada mahkamah berkaitan ada pelanggaran perjanjian. Ni. Saya nak tanya, akta pajakan kereta, akta jual beli kereta, akta sambung bayar kereta wujud ke? Kalau you buat satu perjanjian dengan owner kereta. You baca Ayat purchase saya tahu. Ayat purchase wujud. Saya tanya akta pajakan kereta dengan akta sambung bayar ada ke? Tuan, you bercakap pasal undang-undang dengan lawyer tau. Oh, ya ke? Kalau macam tu, okey macam ni. Kalau you jangan tinggi suara dengan saya. Jangan tinggi suara dengan saya. Saya kenal you kenal saya siapa kan? Betul? Okey. You kena ingat, saya macam mana hubungan dengan you all punya bos. Okey. Saya yang tengah uruskan segala benda. You tahu apa jadi kan? Okey, jadi sekarang ni jangan cakap tinggi sangat dengan saya. Saya datang nak tolong, hari ni nak tolong mangsa, nak ambil je bawa keluar kereta. Bukan nak bergaduh, bukan nak bergaduh kat bertengkar sini, tak ada. Sekarang ni saya tengok Datuk Rusli dia tak ada masalah kat sini. Pasal bukan salah dia. Sekarang ni you yang owner lama yang patut bertanggungjawab. Okey, sekarang ni mudah je. Sekarang ni you yang kena tanggung sekali sekiranya ada kerugian, you yang kena bayar kepada Datuk Rusli dan juga Datuk Datuk Kamal Iswaran ni. Sekarang ni owner nak bawa balik kereta, mudah je. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Nak bawa balik kereta je sekarang ni. Sekarang ni ada apa-apa kerugian, you kena tanggung lah dengan Datuk Seri. Sekiranya you kata agreement tu tak valid, tak. Jangan, saya tak belajar lah. Saya tak pandai. Saya tak pandai dan saya tak belajar. Okey, sekarang ni macam ni. Jangan panjang cerita, okey? Okey, Raja, saya tak panjang cerita, okey? Saya datang hari ni bawa owner nak ambil kereta. Ada kerugian, you tanggung masa. Kalau sekiranya you tidak berpuas hati dengan owner, you saman. Silakan saman. Kita bersedia untuk lawan dekat court. Saya takut nanti you kena fine RM500,000 je untuk satu orang. Mudah je. Kalau ikut kepada Chang ni, you boleh kena fine. Mudah. Sekarang ni you tahan kereta hak milik mangsa. Saya cakap lah pasal fine tu. Saya yang tahan je. Okey, sekarang siapa yang tahan kereta? Siapa yang tahan kereta? Cuba cakap. Tak, saya tanya sekarang ni siapa yang tahan kereta? Kalau kata bukan you tahan. Sekarang ni Datuk Seri Rosli dengan Datuk Seri Kamil Suara kata you yang tak benar kereta keluar sekarang ni. Bukan, tak maksudnya you owner barulah. Okey. Sekarang ni kita nak ambil bawa balik kereta je. Kita tak nak panjang cerita. Siapa yang masih datang dengan Mama ni nak ambil bawa balik kereta? Okey, you tak ada kuasa. Okey, sekali you tak ada kuasa. Okey, saya bukan nak berbincang sebenarnya. Saya datang hari ni bukan nak nego. Saya sebab tengok muka Datuk Rusli je, saya duduk. Saya datang hari ni nak bawa mangsa, ambil kunci, datang ke meja nak bawa balik kereta je. Itu saja. Boleh? Okey. Kalau you tak ada kuasa, saya boleh letak telefon tak? Okey? Okey. So, saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya datang hari ni dengan masa saya ambil kunci nak bawa balik. Sekiranya ada apa-apa, Datuk boleh komunikasi dengan Raja atau nak saman kepada owner, boleh saman. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita pergi ke showroom yang pertama.
AAGR Auto Sdn Bhd kita telah membuat perbincangan dan kita mendapati ada owner baru lagi. Sebelum ni kita tahu Datuk Seri Kabi, tapi sekarang ni ada Datuk Seri yang terbaru. Tapi alhamdulillah kita telah membuat satu rundingan yang baik. Tapi mungkin berlakulah sikit pertengahan sebab ini kerana ramai kan, majoriti yang datang ni semua mangsa. Jadi kita harap kita akan bergerak ke lokasi yang kedua ni. Kita dapat pemulangan balik kereta dan alhamdulillah kita dapat satu daripada 1,500 kereta. Tapi kita harap yang di showroom yang besar kita dapat ambil balik semua kereta dan kita minta juga pada kerjasama pihak KP dan KK kerana agensi perolehan semula tarik kereta ni adalah di bawah lesen mereka kerana yang melindungi mereka juga adalah ejen penarik kereta. Jadi alhamdulillah kita hari ini datang dengan mangsa dan kita tidak melakukan sebarang kekecohan kerana kita datang untuk mengambil balik milik mangsa yang di mana sale and purchase agreement itu adalah milik owner. Jadi bukan milik pada AAGR. Setelah kita buat survey, kita buat research dan mengatakan memang tidak ada langsung boleh mengatakan car belongs to company because ini memang belongs to owner. Jadi kita harap benda ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita dah bincang dengan Datuk Seri, seorang owner baru, Datuk Seri Rosli. Saya rasa alhamdulillah dia mungkin nak membantu, tapi yang sebelum tu memang saya rasa tak membantu, yang Datuk Seri yang penipu tu. Jadi ini kita harap dengan apa yang dia cuba lakukan nak bantu kepada mangsa-mangsa kita harap dia kotakan janji. Dan dia berjanji akan selesaikan masalah yang tertunggak 5 dan 6 bulan kereta tu, kita harap dia selesaikan insya-Allah. Dan kena faham kita datang hari ini kerana kita nak menuntut hak kita je. Bukannya kita datang hari ini nak buat ceroboh, nak pergi pecahkan cermin, tak ada. Itu bukan. Dan sebenarnya kita ada kuasa sebagai pengguna di Malaysia untuk mengambil hak kita kerana kalau terjadi blacklist bank dan sebagainya, siapa yang nak kena tanggung? Mangsa. Jadi kita harap supaya orang lain jangan salah tafsir apa yang kita cuba lakukan dan kita nak benda ini menjadi satu kesedaran kepada semua pemaju-pemaju atau pemilik Yuska dan sebagainya supaya jangan melakukan kegiatan apa yang telah dilakukan kerana ini adalah satu anak yang terbesar yang menyebabkan anak isteri orang semua terabai dan sebagainya. Ini kita harap supaya pengguna di Malaysia jangan suka-suka untuk pajak kereta atau sambung bayar kereta tanpa mengenali mangsa, tanpa mengenali orang yang nak deal ni menguruskan. Dan kita juga minta kepada bank supaya buat satu akta yang baru supaya ada akta sambung bayar, supaya sekiranya mangsa tidak mampu untuk buyers tidak mampu untuk bayar loan bank, rilis kepada bank dan bank boleh continue dan tidaklah mereka dikenakan bankrupt dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan mereka telah pajak kereta kerana mereka tidak mampu untuk menanggung lagi kereta yang dipakai. Okey, biasa kereta tak bayar selama 5 ke 6 bulan dan namun dah blacklist dengan bank, loan tak boleh buat dan hampir juga nak dibankruptkan dan sebagainya. Dan sekarang ni kereta pun tak tahu kat mana. Ada separuh mungkin suku daripada jumlah kereta ada. Kita nak pergi tengok ni. Yang selebihnya kita tak tahu dan kita minta pihak bertanggungjawab, Raja Syamsul Raja apa? Raja Asman. Raja Asman. Raja Asman, Raja Syamsul atau Raja Asman supaya tampil memberi keterangan kerana saya dimaklumkan dia ada seorang lawyer. Beliau seorang lawyer dan beliau tahu undang-undang dan datanglah. Sebab kita willing, sebenarnya yang patut saman ni adalah mangsa. Sebab bukannya syarikat AAGR. Jadi kadang-kadang bercakap tu biarlah berakal kerana saya faham daripada pihak mangsa juga mereka bersalah tetapi kadang-kadang tidak ada pilihan. Kadang-kadang bila tidak mampu untuk menanggung beban dan kos bulanan kereta dan akhirnya mereka mencari orang untuk membantu mereka tapi rupanya mereka telah teraniaya dan kita harap benda ini tidak berlaku. Dan ini adalah satu, cuba bayangkan hari ini kita datang cuma dan mangsa bersetuju untuk bayar semua outstanding yang ada kat bank. Maksudnya mangsa juga sudahlah dizalimi dan mengambil risiko, mengambil tanggungjawab untuk selesaikan masalah mereka. Dan tidak kita menuntut sebarang ganti rugi kepada AAGR Auto Sdn Bhd. Jadi jangan katakan Persatuan Pengguna Jalan Malaysia dan juga aktivis yang lain dan bersama mangsa datang sebagai satu kezaliman yang kita lakukan atau penganiayaan kepada mereka kerana hari ini mangsa sendiri datang ambil kereta dan outstanding itu mereka tanggung. Sepatutnya syarikat AAGR yang bertanggungjawab. Jadi cuba kaji dan lihat semula apa yang dilakukan oleh persatuan dan kita harap benda ini jangan salah tafsir ataupun dispin dengan benda-benda yang tak betul kerana kita datang ada tujuan yang baik untuk menyelamatkan dan mengembalikan hak dan maruah dengan bijaksana. Mangsa dari Pak Polis dan sebenarnya kita juga menekan supaya buat sesuatu daripada pihak KP dan KK dan juga pihak polis kerana kita bekerjasama yang baik dengan polis dan juga KP dan KK dan kita rasa benda ini tidak perlu dipandang kepada mahkamah sebab akta ini tidak wujud. Dan kita kita ada group of lawyer kita 25 peguam bersama kita yang sebelum kita sampai kita dah check. Mereka berhak untuk datang ambil balik kereta, tak ada masalah kerana akta pajakan kereta tak wujud. Okey, jadi jangan ada lawyer-lawyer nak hantar surat dan sebagainya. Lawyer buruk bolehlah. Pasal kita ni bukan lawyer buruk, kita tahu apa yang kita buat. Mudah-mudahan kita bersama dan kita teruskan perjuangan kita. Okey. Terlibat kalau ikut kepada report kita 1,500 biji kereta. Dan dekat sini mungkin ada sedikitlah
apa ni? 119 biji kereta. Yang dia dah tahu lah. Dah tahu. Tapi yang tak tahu sekarang ni kita nak kena teruskan lagi membuat research, dan kita ada risikan-risikan kita yang keluar cari di mana kereta ini, dan insya-Allah kita cubalah, dan kita juga minta supaya dalam hal ini media yang terlalu banyak memberi sokongan pada kita supaya bersama dengan kita untuk berterusan sehingga kita dapat kembalikan semua kereta-kereta yang ada hari ini. Keputusan AEGR dia memang kata ini permintaan daripada mereka, daripada seorang owner yang baru, Datuk Seri Rusli. Dia minta supaya bagi tempoh 2 bulan. Tapi saya rasa kita dah tak ada tempoh dah. Sebab dah 5-6 bulan kita tak bayar, nama dah blacklist dan sebagainya, dah masuk ke 8 bulan. Kalau minta 2 bulan, kalau tak boleh, siapa nak tanggungjawab? Dan saya mendapat satu jawapan yang tidak bernas lah. Maksud menyenang hati, takkanlah lagi 2 bulan tak boleh nak rilis. Habis siapa nak tanggung lagi 2 bulan? Jadi ini yang kita rasa tak munasabah, yang kita ambil balik kereta itu saja. Asalnya akak ni terlibat, akak tak tahu tentang kereta kan. Akta kereta pun akak tak tahu. Yang kalau kita beli kereta, kita tak boleh sewakan. Sebab saya ni mungkin perempuan, tak tahu kan. Ni saya terlibat dengan ni pasal kawan lah kan. Dia kata, dia bagi jaminan kan. Sewakan kereta dalam masa 30 hari, kalau syarikat tak bayar, akak boleh tarik balik sewenang-wenangnya. Dengan adanya agreement tu lah kan. Tapi, bila dah setahun, lepas tahun, dia dah mula sangkut kan bulan 10 kan. Itulah. Bila nak tarik, kita bagi surat terminate, dia tak bagi. Lepas tu, akak dah hantar bulan 2 yang tahun ni kan. Dah hantar dan dapat surat rasmi yang benda tu keluar, tak ada dalam sistem, pun dia tahan kereta lagi, kereta akak ni. Ada 4 biji, akak punya yang 3 tu dah okey lah, dah settle kan. Tinggal 1. 1 ni pun asalnya patutnya dah settle. Tapi, patut settle bulan 3, bulan 5 tu dekat tangan penyewa. Bila penyewa ke sini, dia terus ambil kereta daripada tangan penyewa. Sampai sekarang. Dia tak pulang balik. Dah kita yang sangkut ni dah daripada bulan 4, 5, 6, 7 lah 4 bulan. Tak bayar payment. Lepas tu sebenarnya penyewa bayar payment pada dia. Tapi payment tu tak sampai pada akak. Saya berhutang dengan bank. Dan bank dah patut keluar surat tarik. Saya takkan bayar. Saya dah beritahu bank, saya tak pegang kereta ni. Sebab tu saya tak nak bayar. Kalau kereta ni kat tangan saya akan bayar, saya kata. Saya memang nak pakai kereta tu sendiri. Kereta saya memang saya dah pastikan benda tu dekat Yat Kajang. Memang saya bertekad. Kalau boleh tak nak lagi jejak kaki kat sini untuk uruskan kereta. Kalau boleh saya nak bawa balik. Saya tak nak tangan kosong. Dengan apa cara sekalipun saya memang nak bawa balik kereta.